Sebab tali ni kita akan pakai untuk ikat. Sebab saya tak erti ikat guna akar kayu. Dekat tangan Zul pula ada satu parang, dua tali. Kat tangan saya pun sama gak, tali yang boleh ikat sendiri dengan tali. Dekat tangan Aiman ada satu parang, satu spark untuk buat api, satu lagi bara mancing dengan garam. Sebab makanan kita tak ada. Kita tak ada makanan. Kita bawa garam, cili dengan beras sikit. So, kuali, dapur, semua kita tak ada. Yang tu kita kena buat sendiri lah, fikir sendiri. Cuma kamera team diorang akan bawa satu bag. So dalam ni nampak semua drone, barang-barang kamera sahaja. Alright, so let's start. Aku tak tahu. Boleh jadi ke tak jadi, tak tahu lah. Ni serius. Saya rasa macam janggal gila. Dia pelik. Selalu kita bawa bag. Bawa barang, power bank. Full package. Garam. Apa kau buat garam ni? Awak rasa kita akan dapat makan ke tak? Tawakal kita kena tinggi. Betul. InsyaAllah Allah akan bagi kita. Makanan. segala. Betul. Sedangkan cacing di bawah tanah pun dapat makan. Baju tengok baju lah. Okay. Okey bersatu. Kita kena teruskan perjuangan. Let's go. Okay, let's go. Sebab kita dah biasa survival lah, tak ada masalah pun. Cuma kali ni buat dia lagi pelik dan lagi mencabar. Dia punya survival tu tak ada apa-apa. Itu yang rasa macam boleh kot macam tu kan. Sebab biasa bila kita